tak tahu apa semua. Mak you tak tahu kira formula. Mana formula tu dah ke laut. Dah ke laut. Pertamanya kita kena dapat 3 benda yang kita kena bila kita nak plan benda ni. Kita tahu benda ni kena buat walaupun tak popular. Jadi pertamanya is that dia akan beri kesan kepada semua orang. Saya tak tahulah apa naratifnya kata ini hanya ketasan bermahal. Tidak pada semua. Kita cakap dia terus terang. Semua akan kalau minyak naik 20 sen, betul lah mahal kaya akan rasa lebih. Contoh mahal kaya dia bawa kereta mahal, dia isi minyak 50 liter, 1 liter naik 20 sen, 50 liter kali 20 sen mestilah dia bayar lebih. Banding orang naik motor isi minyak 5 liter. Tapi orang yang bawa isi 5 liter gaji dia berapa? Yang motor tu gaji dia berapa? Hi guys, apa khabar? Welcome back to Apa Kata Muda podcast kami. Today we are talking about subsidies and we have back, kita ada kembali Encik Zaidil Baharudin. Okay, so Zaidil, how are you doing today? Saya sihat Encik Abdul Kas. Okay, well, okay. Cuma saya agak kecewa lah Pok kan tak ada bagi kopi ke kari pap ke behun ke apa. Tak nampak kita punya catering service. Tak ada, semua duniawi ya. Jangan cuba mengelirukan penonton di rumah. Sebab apa tak ada catering service? Sebab kita memang tak bagi catering service. Memang saya agak kecewa lah, tapi tak apalah. Okay, tak apa. Nanti we will look into that lah next. So kita try macam increase budget, tapi korang kena subscribe lah. Korang lagi subscribe, korang follow, korang like, lagi banyak. Saya doakan adalah kot jenama ubat batuk ke ubat gegat ke untuk sponsor. Bila tamu datang adalah bihun goreng ke apa kan. Betul, at least adalah macam kari pap sikit ke apa kan. Contoh macam kita bercakap kan, ini ditaja oleh ubat batuk cakap pula Afiq. Kita nak itu. Itu macam kita tu. yang kita nak. Okay, so back to the topic. Kita hari ni cakap pasal subsidi. Baik. Okay, so macam since daripada tahun lepas kita ada nampak subsidi cut. Maksudnya subsidi yang diberi oleh kerajaan sebelum ni dipotong, dan juga banyak-banyak perubahan macam banyak-banyak tarif dinaik, tarif elektrik semua dinaikkan apa semua kan. So diorang banyak cakap yang all these subsidy cuts adalah untuk one, to save money, and second is this kind of move akan membuat maha kaya kat Malaysia ni, the maha kaya, the ultra rich kat Malaysia to contribute more untuk all this move is to target them actually. So what do you think about this? Saya mungkin jawapan ni panjang sikit lah. Saya beri latar belakang. Sebenarnya topik ni betul lah. Saya suka nak komen sebab saya dulu pegawai khas kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, KPDNKK lah pada dulu waktu mula-mula perkenalkan GST. Jadi waktu dulu bila setiap kali minyak naik 20 sen, kamilah bos saya yang kena maki hamun-hamun macam seolah-olah ni kamilah. Dulu bila minyak naik 20 sen, dia punya marahnya guling-guling antara lain bukan main lagi. Betul. Dan sebagainya. Dan kita dah buat dulu dah. Ini bukannya kerajaan ni buat, daripada dulu dah buat. Jadi bila kita cakap kenapa kena buat ni, sebenarnya dalam politik ni atau kita kena ada 2 pilihan. Sama ada, bukan 2 lah, tapi antara pilihan yang kita kena pilih ialah sama ada kita nak buat benda yang betul tetapi tidak popular, atau benda yang popular tetapi tidak betul. Jarang ada benda yang betul dan popular, dan banyak ada benda tak betul dan tak popular tu banyak lah. Tapi antara benda yang betul dan tidak popular, benda popular yang tidak betul, kita kena pilih. Dan pengurangan subsidi ni ialah benda yang betul tetapi tidak popular. Ya, cumanya orang faham kenapa kita kena kurangkan subsidi. Orang tak bodoh, orang faham. Cuma yang orang marah, masa kamu dulu jadi pembangkang atau masa kamu di dalam kerajaan, janji macam-macam. Betul. Yang aku ingat yang hari ni naik minyak turun, besok tu. Itu satulah. Masa saya dalam KPDNKK dulu, macam-macam kena maki. Tak erti kira lah, formula lah. Bos saya tu, ahli paling kena panggil menteri ayam, menteri cap ayam lah, tak tahu apa semua. Mak you tak tahu kira formula. Mana formula tu dah ke laut. Dah ke laut. Pertamanya kita kena dapat 3 benda yang kita kena bila kita nak plan benda ni. Kita tahu benda ni kena buat walaupun tak popular. Jadi pertamanya is that dia akan beri kesan kepada semua orang. Saya tak tahulah apa naratifnya kata ini hanya ketasan bermahal. Tidak pada semua. Kita cakap dia terus terang. Semua akan kalau minyak naik 20 sen, betul lah mahal kaya akan rasa lebih. Contoh mahal kaya dia bawa kereta mahal, dia isi minyak 50 liter, 1 liter naik 20 sen, 50 liter kali 20 sen mestilah dia bayar lebih. Banding orang naik motor isi minyak 5 liter.
Tapi orang yang bawa AC 5 liter gaji dia berapa? Yang motor tu gaji dia berapa? Dia mungkin tak rasa pun. Dia tak rasa. Tak pula orang kaya tu beli kereta elektrik. Dah. Kan? So janganlah cakap macam tu. Orang lagi marah. Cakap je kita kena buat dan ini ni. Itu yang pertama. Keduanya saya nak tegur sikit. Janganlah sombong sangat. Bila ada ahli-ahli politik tentu bila dipersoalkan mana ini boleh sajalah balol maki balik dan sebagainya. Ngaku je lah. Ya, betul. Dulu kami tidak tahu keadaan kewangan. Dulu keadaannya lain. Waktu saya propose tu begini. Tapi sekarang setelah mengambil tanggungjawab ini jadi menteri, kita faham bahawa kita perlu buat ini, maka kita buat. Terima je lah. Ya, betul. Kalau dia cakap itu aku macam kita kata okay fine. Saya mungkin saya ada terkilaf masa tu. Saya tidak tahu keadaan kewangan masa tu. Waktu tu kalau orang baik sekali tidak. Tapi kalau tuan-tuan maaf, saya faham, saya terima. Tapi ni saya terpaksa buat. Wa ima kalau saya hilang kuasa sekalipun, tuan-tuan tak nak undi saya sebab saya buat macam ni, saya terima. Sebab saya kena buat benda yang betul walaupun tuan-tuan tak suka. Betul. That's a good. That's a good. Nombor 2. Nombor 3, kenalah konsisten. Kena konsisten daripada awal. Okey, dalam saya punya pentadbiran ini, dalam kami punya pentadbiran, kami akan buat benda-benda ni. Ini akan kami. Tak bolehlah hari ni kata macam ni, hari ni kata mekanisme kena semua ramai-ramai daftar kepada sistem padu. Tiba-tiba bila diesel naik tak pakai sistem padu. Betul. Pakai sistem budi. Bila orang kritik dan perkecilkan, janganlah marah kita. Betul. Because you're not getting your act together. Tak konsisten. Yes. Kena konsisten lah, kena konsisten. Contohnya macam tak boleh hari ni juru cakap kerajaan cakap lain, besok menteri cakap lain, tiba-tiba statement lain daripada pejabat ni pula. Correct. So ada bila pengurangan subsidi ni, kalau kena buat aku je. Saya pandangan peribadi saya kena buat. Yes. Dan saya sokong. Memang kita kena, walaupun saya terasa juga macam contoh saya buat kereta diesel, bila naik RM3 saya terasa. Yes. Cuma bagi saya kena konsisten. Kalau buat daripada Perlis sampai ke Sabah, faham? kena buat semua. Kena buat konsisten. Kena terima political backlash tu. Correct. Cumanya janganlah terlalu, tak payah spin, tak payah kata ni, tak payah nak maki. Ni wala on lah tanya. Tak payah. Bagi aku rasa macam that dia tak konsisten tu nampak macam dia orang tak tahu apa dia orang tengah buat. Nampak semak bila dia orang tak konsisten. Itu yang jadi itulah projection yang keluar. Correct. Itu yang projection yang keluar. Mungkin dia orang dah tahu tapi itu yang nampak projection yang keluar lah. Jadi bukanlah bila kemarahan timbul bukannya sebab saya berterupa ke apa. Kadang-kadang kelemahan kita kena terima lah. Macam saya dalam kerajaan dulu, kadang-kadang bila orang kutuk kita dan sebagainya, kita pun terima lah. Ini antara kelemahan kita. Mungkin kita tak menteri tersilap cakap misalnya. Bos saya dulu selalu tersilap cakap. Dia baik tapi dia tersilap cakap. Kan contohnya dia kata, dulu ingat saya bagi contoh dulu dia buat PC. Dia kata harga minyak naik ni sepatutnya tak efek harga makanan terus. Sebab kalau minyak 20 sen seliter, takkan beras naik 20 sen sekampit. Betul. Satu lori boleh bawa berapa ratus kampit. Yalah. Contoh macam itulah. Sebagai contoh kat Kuala Pilah, harga minyak naik, harga cendol Pilah boleh bagi diskaun turun untuk promo. Keluar headline Menteri Cendol. Tak pasal-pasal. Tu saya faham. Itulah realiti politik yang kita kena terima lah. Itu biasa. Yes. Dia biasa. Jadi itu antara kita kena, but you kena konsisten lah, kena terima. Itulah tanggungjawab kena pikul bila dapat kuasa. Okay. So this is macam kali pertama dalam apa kata Muda Podcast ni, bila kita ada macam a bit of disagreement lah. Because saya cakap selama ni buat episod untuk apa kata Muda, there is no macam much disagreement. Okay. But I ada macam a bit qualms untuk tarik subsidi. Because I always, as an economist, they teach us untuk stimulate the economy, you need to give people more money. Betul. Okay. So macam why do you think this is a good move? Because again, you want to stimulate the economy, you need to inject money into the system. Correct, betul. Yeah. Bagi saya kaedah subsidi ni ialah tidak efektif, bukanlah dia kurang efektif. Okay, compared dengan cara bagi direct cash handout ataupun bagi cash handout lah ataupun direct assistance dan sebagainya. Sebab tu dulu walaupun saya kritikal terhadap 1MDB ke apa ke, dan orang tahulah saya pun kurang sikit dengan Najib, tapi bukan semua benda dia buat salah. GST saya sokong. Ditarik subsidi saya sokong. Saya faham kenapa dia buat dan saya tahu kenapa dia macam itu. Itu keputusan dalam era Najib Razak yang betul. Kita bukan semua benda dia buat teruk. Tak, ada yang buat ni. Even Bersih cakap that there are things that he did is correct. It's correct. ETP misalnya, okay, good. You good that, bagus. So bila subsidi ni contohnya, problem dia is ketirisan.
Ketirisan. So antara awal masa saya masuk KBD dan KK dulu, kita ada satu isu, setiap kali hujung bulan semua stesen minyak kehabisan diesel. Habis diesel. Seminggu sebelum dia macam ni. So cara buat dulu ialah setiap stesen minyak akan diberikan X amount of diesel. Sebab diesel was heavily subsidized, subsidi tinggi. Contohnya dia tengok berdasarkan rekod-rekod sebelum ni, okey, stesen minyak ni akan dapat 200,000 liter diesel, stesen minyak 400,000 diesel. Bila seminggu sebelum habis, semua diesel habis. Tak ada dah. Kalau ramai tak tahu, ikut undang-undang, stesen minyak tak boleh kehabisan minyak. Sebab kita panggil ni isu kritikal, isu tenaga. Okay? Dia akan habis guna subsidi dia. Lagi dekat stesen minyak tu dekat dengan sempadan, lagi cepat habis. Dan ramai tak tahu, dulu yang kita pakai diesel di pump dengan diesel yang industri kena beli, harga beza. Industri ikut harga tempatan, pump ikut harga subsidi. Alright. Bila kita apungkan harga subsidi diesel tu, tak ada isu habis minyak dekat stesen minyak. Kenapa? Bila kita subsidi diesel pada harga RM2.20 seliter dekat pump dan industri beli pada harga RM3.20 seliter, RM1 untung untuk setiap liter, orang seluduk lah. Yeah, but isn't that more of a border issue than a subsidy issue? Dia border dan juga subsidi, samalah. Kita boleh increase enforcement border, tapi bila benda tu akan valuable, orang tetap akan beli. Saya bagi contoh how valuable, kita RM1 seliter, takkan dia tak boleh control kot. Abang rasa orang owner toke kedai minyak kaya tak? Mesti kaya kan? Kita selalu imagine dia mesti berduit, dia boleh buat duit stesen minyak kan? Because I know for a fact that they macam dia kena ada bank duit, semua, dia ada that certain amount that dia dapat, and it's macam 200,000 macam itulah revenue kita lah. Secara umumnya toke stesen minyak selalu orang yang berada lah. Ada duit, ya. Dulu waktu saya, kalau tak salah saya, margin untung dia untuk setiap liter yang kita isi dalam kereta ialah 12 sen. Bayangkan penyelundup boleh jual setiap liter RM1.20. Dia punya margin. Itu belum kalau dia seludup kepada luar negara, contohnya ke Filipina, ke Thailand, katalah harga diesel situ RM4.40 seliter. Dia beli RM2.20 seliter. Kalau dia boleh seluduk 500,000 tan, 500,000 liter, which is normal. Biasa stesen minyak dia makan banyak liter-liter ni. Correct. Berapa agaknya? Itulah ketirisan. Itu pertama. Keduanya pembaziran. Kita marah kenapa orang tak naik MRT, orang tak naik LRT, belanja dah banyak apa semua, kenapa ni? Berapa orang naik MRT kalau bawa kereta lagi murah? Itu contoh dan sebagainya. Dan ketiganya, pemberian dia tidak sekata. Macam tadi kita sebut, kita nak membantu rakyat, betul. Lepas tu kita subsidikan diesel ataupun petrol. Orang bawa motor, dia cuma enjoy setiap kali diisi RM1 je. Kalau katalah setiap liter kita subsidi 20 sen. Dia dapat RM1 je duit subsidi tu. Orang bawa kereta 4-wheel drive, kereta mahal ke apa, BMW ke apa, 80 liter, dia enjoy apa? RM16 setiap kali diisi. Yang kaya dapat lebih daripada yang ni. Itu belum kira industri atau kilang-kilang benefit. Jadi mungkinlah sebab daripada angle tu, PM nak kata dengan kita perbetulkan saja ini, golongan maha kaya tidak macam ni. Bagi saya itu terlalu cetek pandangan macam tu. Look, dia akan ada efek, some effect dan sebagainya. Pak golongan maha kaya tetap akan okey. Bila harga minyak naik, dia kaya. Because that's what I was thinking. Dia beli kereta elektrik. Dia naik RM1.80, katalah dia naik RM1. Macam dia orang rasa pula RM1. So terus terang, benda ni akan kesan semua. Dia akan perbetulkan sistem. Dan kita buat ni sebab daripada saya belanja 8 bilion kepada 10 bilion kepada subsidi ni, yang separuhnya akan tiris pergi luar negara lah, jual balik seluduk dan sebagainya, baik saya gunakan 3 bilion untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan mana susah RM500 sekali harung. Saya bagi supaya kita boleh teruskan projek MRT 3 misalnya, dan saya bagi supaya kita boleh bina 20 sekolah. Barulah orang suka. Ataupun diumum daripada penjamatan ni, saya akan perbetulkan, saya akan umumkan projek, kita betulkan balik atau cantik balik 10 hospital. Again, macam tu, that's a better narrative. Jauh lebih baik. But saya sokong benda ni kena buat. Itu yang kita berbeza lah. Balik pada soalan tadi, it stimulate but in a wrong way. There's a more efficient way to stimulate the economy than just blanket subsidies. Bagi saya lah, blanket subsidies. Understand. So you feel that is a much more efficient way to get money to people.
Correct. Betul. But bukan, what about the argument yang orang kata bila naikkan harga minyak ni, or turunkan subsidi, the price of things will increase. Memang naik. Satu, jangan tipu rakyat. Yeah, but will that how would that be good for the economy? For price increase kan akan macam get people to spend less. So kita kena faham masa kebijakan KK dulu kita ada Akta Anti Pencatutan, maknanya Anti Profiteering Act. Sebenarnya pun boleh pakai tapi tak sangat. By right kalau ikut logik, sepatutnya harga tak naik tinggi sangat. Sepatutnya. Saya bagi contoh sepatutnya. Katalah petrol naik 50 sen seliter sekalipun lah, kita anggaplah petrol naik 50 sen seliter. Diesel itu naik berapa? RM1 Ya. Banyak beza. RM1 seliter. RM1.30 sen. RM1.30. Katalah kita nak senang kira, kita anggap RM1 seliter lah. Katalah dia naik RM1 seliter. So yang paling efek, dia kata kenapa harga barang naik, sebab diesel ni banyak pakai kepada transporter yang bawa barang. Katalah satu lori 3 tan. Secara untuk inilah mungkin tak betul sangat, tapi kita anggap sebagai hypothetical exercise. Satu lori dia isi 100 liter diesel. So maksud dia sekarang ni kos untuk dia bawa ni RM100 ekstra sebab naik RM1. Kalau dalam kes ni RM1.30 RM130 ekstra isi minyak. Kos dia untuk bawa load dia dah naik RM130. Tapi satu lori tu bukan bawa 1 atau 10 kampit beras. Dia bawa banyak. Dia bawa 100, 200, 300. Contohnya, okey, satu kampit beras 10 kilo. Lori yang boleh buat muatan 3 tan, dia boleh bawa muatan 3,000 kilogram. 3,000 kali 10 kilo 300 kampit. 130 bagi 300 kampit berapa? Sepatutnya harga beras tak naik RM2.5. Macam contoh, kita tarik subsidi gula. Betul? Subsidi gula untuk setiap kilo kita bagi, katalah 50 sen. Tarik 50 sen sekilo gula. Kenapa dia tarik naik 30 sen? Mana ada kita pakai setengah beg gula untuk buat satu dia tarik? So kita kena faham. Unless kalau kat Kelantan lah. So kita sekali lagi saya agak kecewa lah dengan Abul prejudis terhadap orang-orang Pantai Timur. Ya, saya agak kecewa lah. Dia orang banyak makan manis-manis tu. Yalah, tak semua. Tak adalah pakai setengah. Kepada orang di Kelantan, ini pandangan peribadi dia saja. Aduh. Kan? Marah Mek Yun dengan Baby. Jangan. Nampak gitu. Okey, tak apa. Berbalik pada tadilah. Jadi itu antara ni, it will affect but not that much. So harga akan naik mula-mula, dia akan perbetulkan. It will adjust accordingly. Diperbetulkan. Dan kita ada mekanisme lain lah, kita boleh tolong dan sebagainya. Itu yang sebab tu kita bagi cash handout. Macam dulu BRIM. Alright, kita tahu in the short term bila saya tarik subsidi ni akan ada naik sikit. Nah, ambil ni. So tu antara macam ni, kita bukan kutuk semua benda kerajaan buat. Tak. Antara saya rasa benda yang Perdana Menteri buat yang betul dan saya sokong ialah bila dia tarik subsidi diesel tu, dia bagi cash handout terus. I tarikkan 1 liter kan. Berkenaan average you dapat, katalah 200 liter you isi setiap bulan, RM200, nak ambil RM200. Lepas tu dia tak ada pening-pening nak pakai data, kena isi 10 borang lah apa, tanya you kahwin berapa bini, tak. Dia tengok data LHDN terus. Very practical. Bagus Perdana Menteri buat macam tu. Selaku Menteri Keuangan, dia ambil data LHDN, dia hanya bagi subsidi orang yang bayar cukai saja. It's a smart, mudah dan tak ada bureaucratic way. Kurang bureaucratic way. Itu kita sokong. That's a good decision. Kan, daripada nak buka database lah, panjang lebar lah, isi 10 orang tanya macam-macam lah, inilah itulah, lepas tu kena ugut lah apalah, kalau tak isi tak dapat lah, tak payah. Ikut je LHDN. Habis cerita. Understand? Saya tindakan yang baik daripada Perdana Menteri. Maka that's one of the thing that he did right, and I wish he did more things right. Okay, so I think that explains everything lah. Macam betul. I understand macam that argument. If you put it that way, I understand. Macam even in economical point of view pun, it is possible. Bukanlah kita langsung tak ada subsidi. Tidak langsung. Ada subsidi yang kita perlu ada dan saya sangat sokong. Subsidi perubatan. 100%. Subsidi perubatan. Subsidi sekolah. 100%. Satu saya tak suka dengar contohnya kalau golongan T15 atau golongan T10 tak dapat subsidi perubatan atau tak. Ini subsidi semua rakyat Malaysia patut dapat. Sama ada dia nak ambil atau tidak, terkepulangan bila subsidi perubatan, subsidi persekolahan, kan? Subsidi tertentu, that's a form of subsidi. Ataupun sokongan kan. So itu kita sokong. Cuma dalam kes bahan bakar, dalam kes gula, kan, bahan bakar macam petrol, minyak, diesel dan sebagainya. Itulah. Okay, one more thing I nak tanya. That klasifikasi T15, macam there was a controversy bila dia keluar mula-mula, because dia kata
Kenapa Sebab macam kita T10 tu jadi T15 terus? tak, itulah, itu yang antara saya tadi kan sebut you have to be consistent kan. Itu kadang-kadang kita tak faham apa berlaku. Contoh bila PM sebut dalam Dewan bahawa T15 tak, sebenarnya secara dasar saya tak setuju. Tak ada, kalau nak bagi semua sama kan, tak adanya sebab hari ni Abol mungkin T15 sebab kerja Petronas ke dek pangkat ke apa, kita tak tahu tiba-tiba kena pecat, kena buang kerja, atau tiba-tiba mak kita kena kanser, bapak kita kena kanser, duit habis belanja dan sebagainya. Sekelip mata dia, kita daripada T15 boleh jadi B40 atau M40 dan sebagainya. Takkanlah kita nak pergi hospital, awak ni dulu kerja Petronas, awak tak update dengan LHD, awak tak ada. Janganlah, you never know. Kita tak tahu. Jangan complicatekan benda macam tu. Itu pertama. Cumanya satu, bila klasifikasi ni dia marah itu bila sebut T15. So bila orang tengok T15 daripada apa yang Dawson pernah keluarkan sebelum ni, T15 ni ialah senior manager dekat GLC, senior manager dekat MNC, orang yang dah berniaga baru nak berjaya. Dia orang ni bayar cukai. Jadi dia bayar cukai tapi dia tak dapat nak rasa duit cukai dia. Lepas tu dia bukan T15 daripada dia lahir. Betul. They orang work hard to get there. Selama ni dia kerja kuat. Kita tak kira masa dia bankrupt, masa dia kena tak tidur malam nak bayar hutang. Contoh T15 ni lah orang peniaga yang dah berjaya dari 300 T15 kan, dia berjaya, dia apa semua. Masa dia tak cukup, tak tidur nak bayar bil, nak bayar gaji apa semua, akhirnya dah merasa dia tak pernah tak bayar cukai, dia ikut undang-undang, dia baru nak merasa, pop, kita tarik. Anak kamu tak boleh, contohlah tak boleh pergi sekolah ni, kamu tak boleh pergi masuk hospital ni. I mean, so itu the problem dengan klasifikasi itulah. Kalau kita risau hospital-hospital kerajaan ni terlalu banyak orang masuk sebabkan subsidi. Look, kalau dia mampu untuk pergi hospital swasta, dia pergi. Betul. Dia pergi. Tapi kadang-kadang setengah orang, satu, kita tak tahu bila masa kita ada kat situ. Betul. Janganlah tarik safety net ni daripada kita. Keduanya, kita bayar cukai tiap-tiap bulan baru nak berjaya. Janganlah memerangi kita. We are not the villain. You tahu kita T15 sebab kita bayar cukai. Betul. Kita bagi tahu ni gaji kita, nah ni duit kami yang sebagainya ni saya nak bagi awak. Tiba-tiba awak nak memerangi kami pula. Itu yang bila Sadiq sebut macam-macam implication, ada backlash. Well, first and foremost, sebelum you cakap tu, make sure lah you get your things right. Betul. Itu yang saya kurang setuju lah. Alright. Kalau macam tu, kita habiskan kita punya episode untuk kali ni kat sini. So thank you so much Zaider again for joining a few episode dah. Betul. So, kita episod ni lama dah, tiga hari yang berbeza. Bukan hari pertama kita shoot 3 hari. Tidak. Dan saya memang ada baju ni, saya ada 10 light. Saya baju ni ada 15. So, ni 3 hari yang berbeza lah. So macam kalau, dan 3 hari tak pernah ada kari pub kat depan. Betul. Saya agak kecewa gak lah. Kalau korang perasan yang hari tu punya bantan ni kat sini. So dia lain lah. Ni memang episod lain. Kita shoot hari lain. Jadi saya doakanlah tuan-tuan semua dapat tajaan lah, sama ada perlu ubat gegat ke, dan saya doakan batuk ke. Episod yang seterusnya kita buat together ada curry pop depan. Dah sponsor. Dah sponsor. Contoh masa kita cakap batuk Abol, minumlah ubat batuk cakla pulau Afrika. Ubat batuk cakla pulau Afrika melegakan batuk dan kahak. Ubat batuk. Terima kasih. Itu nanti kalau dah dapat tu nampak curry pop sini. Tiba-tiba nampak contohnya ada ubat gegat kat sini. Itu sponsor dia. Alright guys. Thank you so much untuk join episode kali ni. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, follow, and again, walaupun benda tu kecil macam untuk korang, ia banyak membantu kami untuk mengembangkan, untuk membesarkan channel ni. Dan bila dah besar, kita boleh cakap pasal isu-isu yang lebih penting untuk korang. Sekian, terima kasih.